Korang pernah mimpi ular? Ular patuk, ular belit atau ular masuk rumah? Ramai orang kata tu tandanya nak dapat jodoh. Tapi hati-hati, maksud sebenarnya mungkin lagi menakutkan. Mengikut tafsir Ibn Shirin, ular sebenarnya melambangkan musuh. Kalau ular tu besar, musuh tu berpangkat atau kuat. Kalau ular tu masuk rumah, maksudnya musuh tu adalah orang terdekat. Mungkin kawan baik atau saudara mara sendiri yang tikam belakang. Tengok warna ular tu. Kalau ular hitam, itu tanda gangguan sihir atau jin yang sangat jahat. Kalau korang mimpi kena patuk, itu isyarat mungkin korang akan ditimpa bencana atau musuh berjaya jatuhkan korang. Jangan ambil mudah. Tapi dari sudut psikologi pula, mimpi ular maksudnya korang tengah stres. Ada masalah besar yang korang cuba lari, tapi masalah tu tetap mengejar korang sampai masuk mimpi. Apapun, mimpi ni mainan tidur. Kalau mimpi buruk, bangun, ludah kiri 3 kali dan baca A'udzubillah. Jangan cerita kat orang sebarangan tau.